Cik Adam, macam mana? Macam ni lah. Saya bagi awak masa, ya. Kalau awak dah bersedia, awak boleh cerita dengan saya apa sebenarnya yang dah jadi. Saya bagi awak masa. Awak minum dulu. Cik, tolonglah saya, Cik. Tolonglah cerita kat saya apa yang dah jadi ni, Cik. Kenapa pula saya yang nak kena cerita dekat awak? Sekarang ni sepatutnya awak yang cerita dekat saya. Apa sebenarnya yang dah jadi? Siasatan dibuka mengenai penyebaran berita palsu di media sosial. Lagi ia tidak menyentuh sensitiviti berkaitan 3R, iaitu bangsa, agama dan raja. Kandungan yang dimuat naik di platform media sosial. Menurut Menterinya, menyifatkan penyebaran maklumat yang tidak betul di media sosial kini semakin berleluasa sehingga boleh mencetuskan kekecohan yang tidak sepatutnya berlaku. Pengarah Jabatan Keselamatan dalam Negeri hampir 80% atau 19.5 juta daripada kira-kira 25 juta rakyat melanggan perkhidmatan telefon bimbit tahun lalu. Dengan 13.1% daripadanya adalah pra-remaja dan remaja. Peningkatan penggunaan peranti teknologi ini telah menjadi punca kepada peningkatan isu penularan berita palsu di laman sesawang atau media sosial. Perkongsian berita tidak benar bukan asing dalam kalangan masyarakat. Saban hari masyarakat dihidangkan berita tidak sahih, termasuk ketika bermula COVID-19. Di mana berita palsu, fake news, berita yang tidak benar boleh menghancurkan sebuah negara. Contoh yang terbaik ialah apa yang berlaku kepada Iran. Ingat tak? Di mana berita palsu, fake news ialah mereka mempunyai weapons of mass destruction. Akhirnya tidak ada. Kesan penularan berita palsu ini boleh mencetuskan keraguan, kegusaran dan kebimbangan kepada orang awam serta merosakkan imej kerajaan atau agensinya. Kertas siasatan yang dibuka oleh PDRN, mereka memanglah berunsur tentanglah 3R, iaitu raja-raja, ras dan juga religion. Justru adalah penting bagi orang ramai untuk sentiasa ingat bahawa walaupun mereka ada hak untuk bersuara, tetapi tidak ada hak untuk menyebar fitnah dan maklumat palsu. Dia bukan hanya kepada TikTok, tapi kepada platform-platform yang lain juga. Tapi TikTok ni kita nampak sebab sebaran, contohnya video mengenai 13 Mei sangat merisaukan. Negara tidak boleh bertahan dan stabil kalau dibiarkan unsur-unsur kecil ini yang sangat-sangat desperate, terdesak. Statistik pada 2001 menunjukkan bilangan kes aduan jenayah cyber diterima SKMM pada 2020 meningkat 99.5% kepada 20,805 aduan, dengan peningkatan tertinggi adalah elemen penyebaran berita palsu iaitu 117.6%. Soalnya, mengapa hal ini berlaku? Antara punca berita palsu terus tular dan wujud dikatakan berpunca daripada sikap dan mentaliti masyarakat.
kadang-kadang kita pun terkejut. Dia ni cerita macam dia ada tempat kejadian ni. Kadang benda saya cakap benda mudah. Macam kalau jadi kejadian bunuh-bunuh diri macam tu kan. Tapi bila kita cerita ini putus cinta lah apa semua kan, benda-benda macam tu lah. Tu yang kita agak terkilan lah. Sikap tu lah yang kena tukar. Orang kita kena tukar lah sikap tu. Janganlah menambah-nambah cerita. Kadang-kadang mangsa ni kita tak tahu mangsa tu siapa. Kena saudara mara kita sendiri, besok macam mana kita nak berdepan. Keterujaan untuk menjadi individu terpantas dan dianggap hebat dalam berkongsi berita atau maklumat tular antara faktor utama mendorong peningkatan angka kes penularan berita palsu. Justru, masyarakat perlu mendidik diri mengenai adab dan cara berkongsi berita atau sebarang maklumat. Ini boleh dilakukan dengan lebih berhemah seiring konsep diajar dalam Islam iaitu tabayyun. Okey, wartawan ni sebagai wartawan, mereka ialah orang pertama yang akan berada di scene lah. Walaupun kita berada di scene dan kita menyaksikan kejadian, kita tidak boleh sewenang-wenangnya melaporkan sesuatu kejadian tu. Sebabnya kita kena tahu apa sebenarnya dan mengapa kejadian itu berlaku. Saya yakin pihak PBT masih melakukan kajian dan saya masih aliran sungai daripada sebelah Kuala Kerai dan juga Bermusan telah menuju ke kawasan Ratau Panjang dan juga di Tanah Merah. Kerja-kerja ini akan sentiasa diteruskan dan pihak bomba tidak akan stand down, akan berterusan dari semasa ke semasa untuk memastikan laluan ini dapat dibuka semula. Jadinya apa yang kita perlu lakukan, kita kena mula-mula sekali kita cari orang yang paling dekat situ. Masuk kata, mana kata saksi lah, saksi-saksi dan orang yang saksi mata ke, sebelum kita pergi kepada pihak lebih tinggi lah, maksudnya pada pihak berkuasa seperti polis atau pihak bomba lah. Sebab dia orang yang akan menjalankan siasatan. Jadi segala siasatan mereka akan dibawa ke peringkat lebih tinggi, ke peringkat mahkamah atau sebagainya. Jadi mereka lah individu yang kita perlu dapatkan pengesahan lah sebelum kita membuat sesuatu laporan. Itulah kita sebenarnya saya rasa bukan kata ni lah, ramai pihak media pun terasa hati dengan situasi ini. Sebab kadang-kadang bahan-bahan yang kita siarkan dicedok dengan mudah. Itu tak kisah kalau nak ambil, tapi bahan yang ditokok tambah itu yang kami takut. Bila kadang-kadang benda tu tak ada sampai ke B pun, tapi dilajak sampai ke B ke C, itu yang membuatkan kami dituduh lah, wartawan ni yang selalu kena tuduh. Ini semua kerja wartawan lah ni, padahal kita itu sebelum wartawan akhbar-akhbar ni beralih kepada online lah. Sebab dulu kita lambat sikit bertindak upload. Jadi keyboard warrior ni akan cepat bertindak. Cuma sekarang ni alhamdulillah, apa saja yang berlaku, pihak wartawan akan dapatkan pengesahan secepat mungkin dan sama laju dengan keyboard warrior. Sesungguhnya berita palsu ini merupakan akan menjadi satu polemik ke dalam masyarakat. Sekiranya tidak dibendung oleh kerajaan, maka takut ini akan memberikan panik terhadap masyarakat, terutamanya masyarakat Malaysia lah secara khususnya. Contoh paling mudah lah untuk kita nak nilai, nak tengok apakah itu berita palsu atau berita tidak benar. Contoh paling mudah adalah
COVID tahun 2020. Pada zaman COVID 2020 tu, penyebaran berita palsu agak meluas kerana kerana banyak berita-berita yang mengatakan jumlah yang direkodkan oleh KKM adalah tidak benar, jumlah yang direkodkan kematian adalah tidak benar, apa benda semua, dan berita-berita palsu tersebut menjadi satu polemik terhadap masyarakat, menjadi satu kerisauan. Tahu bahawa dengan penyebaran berita palsu ni menyebabkan sesuatu impak tak bagus lah. Jadi dengan isu virus ni adalah satu isu yang bahaya, di mana jika sekiranya kita sebar maka sudah tentu ini menakutkan bukan saja orang tempatan, bahkan juga orang ramai yang nak datang kepada negara. Wabak berkaitan penularan berita dan maklumat palsu yang disebarkan di laman sosial serta aplikasi mesej seperti Facebook dan WhatsApp. Malahan boleh merosakkan reputasi seseorang individu selain berupaya meruntuhkan sistem hidup bermasyarakat. Pelbagai mesej, imej dan maklumat palsu tular sehingga mengeliru dan mencemaskan rakyat. Yang tak masuk di akal pun ada. Saya kadang-kadang rapat tu, kalau dalam grup kita tak boleh nak. Itulah kalau kita tak masuk member kan, kita tak dapat apa-apa berita kan. Jadi saya, apa dia hantar, saya delete je lah. Delete mesej. Seorang penganggur didenda RM5,000 oleh Mahkamah Session Air Keruh Melaka hari ini selepas mengaku salah menyebar berita palsu berkaitan pandemik COVID-19 4 bulan lalu. Berita palsu ni sebenarnya banyak. Sebagai contoh, kita tengok dalam insiden MH370 dulu. Di mana ketika tu ramailah keyboard warrior ni yang duduk di rumah dan cerita macam dia orang yang berada di lokasi. Kadang-kadang kita kecewa juga tengok reporter di ground tu belum sampai lagi. Dekat Facebook, dekat apa semua dah update sekian-sekian kejadian berikut sebab ini berlaku, itu berlaku kan. Itu satu bab lagi saya kesian lah tengok. Sebab kita akan berdepan sebagai pemberita, kita akan berdepan dengan ahli keluarga ataupun pihak berkuasa. Bayangkan kalau kita pergi jumpa depa ni, ahli keluarga dia tak boleh terima. Dia macam kata ni semua kerja wartawan lah ni, suka buat cerita. Tapi impact dia wartawan yang kena, padahal kita ni individu yang paling dekat, yang paling boleh ada authority, kena dapat authority kan, tapi kita selalu dipersalahkan sebab itulah keyboard warrior ni kan. So you still the plane has come back. The possibility is getting higher for us. No, yet we are not sure. But can I take the risk of if it's making? Itu yang selalu pada ni. Satu lagi isu yang boleh saya ni kan pasal isu Lahad Datu lah sebenarnya, isu keselamatan negara masa tu. Macam-macam cerita viral keluar masa tu. Sampai padahal kita ada, saya ingat ya, hanya beberapa paper mainstream yang hantar tim pergi sana. Tapi dekat sini dah berdentam-dentum macam-macam dekat Facebook, dekat WhatsApp dengan gambar yang entah apa-apa. Masa tu saya ingat ya, ada gambar yang kejadian dekat Thailand ke apa macam tu. Gambar yang berdarah-darah kan. Tapi masa tu cuba bayangkan, ada yang anggota polis yang terbunuh. Dia tengok gambar tu, dia macam benda tu tak patut pun kita viralkan. Tapi bila benda tu jadi, itulah saya macam sikit frust juga lah. Jadi sebagai pengguna ni, kita kena, ataupun pembaca ni kena ada rasa tanggungjawab sikit lah. Kena pikat orang lain sama lah, jangan pikat diri sendiri je. Sebab orang selalu nak jadi nombor satu dalam ni kan. Jadi benda tu kita kena bijak sikit lah dalam pemilihan dalam penyebaran berita ni. Pihak polis akan menerima laporan daripada orang awam. Orang awam membuat laporan kepada pihak berkuasa, pihak polis.
sekiranya mereka terlihat, terdengar atau mendengar atau melihat berita palsu tersebut. Contoh yang paling mudah adalah penyebaran, saya bagi contoh yang sangat mudah adalah penyebaran berita palsu melalui Facebook. Di Facebook banyak orang share, orang sebarkan berita-berita palsu. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia boleh screenshot berita palsu tersebut dan pergi ke balai polis terdekat dan membuat laporan terhadap konten ataupun maklumat tersebut yang kita ketahui bahawa maklumat tersebut adalah maklumat palsu. Pada 2 April 2018 melalui Parlimen Malaysia, kerajaan telah meluluskan Undang-Undang Akta Berita Tidak Benar 2018 sebagai langkah untuk menangani penyebaran berita palsu yang semakin meningkat, terutamanya dalam konteks politik dan sosial yang tegang ketika itu. Ini termasuklah isu 3R. Kami menyarankan seluruh rakyat untuk bertindak menerangi penyebaran berita palsu yang boleh menyebabkan keadaan gusar dan mengancam ketenteraman awam. Nasihat diebarkan melalui pelbagai pesanan khidmat awam dengan mesej tidak pasti, jangan kongsi. Mengikut statistik Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, telah menjalankan siasatan terhadap 3,077 kes dengan 151 kes daripadanya telah didakwa di mahkamah membabitkan kesalahan berkait dengan elemen luncah, berita palsu dan sebaran maklumat yang jeli dan mengancam ketenteraman awam dari 2009 sehingga 15 Jun lepas. Dan kesemua kes berkenaan disiasat mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 atau Akta 588. Jika kerajaan tidak memandang serius isu penyebaran berita palsu ini, ia akan menyebabkan masyarakat Malaysia akan terkesan, akan sesedar takut dan panik. Jadi apa yang dibuat oleh kerajaan adalah dengan menggubal Seksyen 233 kurungan 1 kurungan A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Dalam akta tersebut, dalam seksyen tersebut memperuntukkan hukuman dan juga denda bagi kesalahan penyebaran berita palsu ini. Denda sehingga RM50,000 atau penjara sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Kenapa ia diletakkan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia? Kerana berita palsu ini disebarkan melalui platform-platform. Contoh platform media sosial adalah Facebook, Twitter, zaman sekarang TikTok, Instagram atau semua jenis, semua pelbagai medium. Tak semestinya medium cetak ataupun online secara atas talian. Jadi sebab itulah penguatkuasaan diletakkan di bawah Akta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia tersebut. Sebenarnya kalau kita buat berita-berita palsu ni, efek dia sebenarnya besar, bukan saja kepada ekonomi dan keselamatan negara. Kita pernah tengok bila kita cakap pasal ketidakstabilan negara kita ni dulu, satu ketika dulu, benda tu tak ada apa pun, tapi bila kita buat benda-benda tu, ekonomi kita sama saham-saham kita semua jatuh teruk. Jadi kalau bayangkanlah bila saham jatuh teruk, efek dia dekat siapa? Kita juga. Itu satu bab lah, kita belum pergi bab keselamatan lagi. Bila kita kata ni negara kita tak selamat, macam-macam nasib akan masuk. Jadi kita fikir sendirilah apa akan jadi kalau orang luar sendiri dah mula masuk negara kita. Jenaka dalam kalangan kawan-kawan, dan sekiranya jenaka tersebut tersebar ke dalam masyarakat Malaysia melalui platform sosial media atau melalui Facebook ataupun WhatsApp terutamanya, dan sekiranya jenaka tersebut mencetuskan panik dalam kalangan masyarakat, itu juga boleh dikira sebagai penyebaran berita palsu
dan juga boleh didakwa di bawah peruntukan undang-undang tersebut. Akta sedia ada termasuk Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Kanun Keseksaan serta Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 perlu disemak semula. Kesemua peruntukan-peruntukan ini harus dilihat kembali dan dicantumkan dalam satu akta berita tidak benar. Dan dalam akta berita tidak benar ini kita mengubah undang-undang, kita draft undang-undang itu supaya ia tidak menindas. Pada masa yang sama ia juga berupa sesuatu yang preventif kepada berlakunya berita tidak benar, terutamanya bagi mereka yang mempunyai niat jahat. Dam, saya nak keluar ni. Ada kamu nak kirim apa-apa? Sebenarnya .my adalah sebuah pusat sehenti bagi rakyat Malaysia untuk menyemak sebelum berkongsi berita yang tidak ditentukan kesahihannya. Justru kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya mengambil langkah proaktif dalam menilai kesahihan sesuatu berita tersebut. Baru-baru ini kerajaan telah melancarkan satu laman sesawang rasmi kerajaan, sebenarnya .my, bagi kegunaan rakyat Malaysia untuk menilai kesahihan berita tersebut. Khawatir sekiranya kita tidak membuat background checking ataupun mengesahkan maklumat berita tersebut, kita boleh dikategorikan sebagai seorang yang terlibat dalam jenayah penyebaran berita palsu itu. Bahal bang, pandang-pandang. Kau ingat muka kau lawa sangat kan kau nak pandang? Mulut jaga-jaga bang sekali je Mulut aku mesti suka Kau mabuk Ni, kau dengar ni. Kau datang tanah kami ni, kau jangan nak besar kepala, nak lupa diri. Kau tahu? Bang, mulut abang jaga sikit Semua jahat juga bang. Kau nak buat apa? Apa abang cakap tadi? Nak buat apa? Nak buat apa? Nak buat apa? Kesedaran orang awam yang saya lihat semakin meningkat memberikan berita pengeluaran berita palsu ni. Kalau dulu kita tengok, kalau sampai hampir setiap hari ataupun setiap minit mesti ada orang akan WhatsApp kita lah, sama ada kawan-kawan atau ni, kadang benda yang sama akan sampai ke kita, padahal kita dah tahu pun benda-benda tu. Cumanya sejak akta komunikasi dan multimedia ni diadakan dan hebahan melalui hukuman, saya tengok benda ni makin kurang lah. Jadi saya sangat berharaplah masyarakat di luar sana agar lebih bertanggungjawab dan bijak menilai lah pemberitaan yang diterima. Kami polis. Cik, apa salah cik? Tak pasti, jangan kongsi.